Okey, hari ni 18 bulan 1 nak angkut batu ke. Dah bercik balik. Meja kau si. Tak tinggal keping tu boleh buat. Nak ni. Tolak batu. Mari. Chumbest. Proses nak membuat meja ataupun kerusi. Ya. Buat apa cik? Buat apa dah? Meja okey. Seorang buat meja, seorang angkut batu. Baru banyak ni. Angkut sikit lah. Meja tak ready lagi. Dah pukul 10.30. Ayo kita gerak lagi. Aduh. Ada mesin rumput belakang. Orang kelai ni. Apa dah. Baru 3 pun dah penat trafik kan.
Oh. Dago. Mau enjoy. Depan aku Fik tak? Satu kamera. Dua kamera kan. Asyik, Aisyah. Jauh lah. Lah. Kita balik. Afiq, Ama. Awak nama apa? Kuai. Hello. Hello. Ha, awak. Ada rumah ha? Dekat batu ni. Ha. Batu ya? Ha. Aduh, dah lah banyak tu. Siap oi. Ada dah main ni ya? Dah ingat nak main, minta ID lah. Cih. Aku si... Yang kan nak main tolong lah. Cadang tu lah. Halo. Cadang elok ah. Dia repair ni lah. Kita nak haram kita biru ni. Oh, repair itu. Repair kita. Haram gaji dah. Aku tak gaji. Berapa lama? Start je daripada selama tu. Bulan 7 macam lah. Oh dia. Buat je no. Betul lah. Kalau getih sortir semua. Lepas tak apa? Lepas lambat bayar ke apa? Lambat. Memang lambat ah? Oh, haram lah. Polis nak kuat dah. Naya. Oh, letih lah. Berapa meja? Siap. 5 jam, satu meja. 5 jam satu meja. Bukan 5 meja. Ha, ni meja. Tadi. Sikit dah lah penat. Tak letih. Tak letih. Siang. Dengan kasut sekolah. Kerja sekolah tak? Sayang si. Sayang pakcik. Tak siapa? Tak siapa sayang pakcik. Ini pula. Boleh kau main. Semua apa lambat ah. Alah. Boleh ah. Asyik elok. Banyak eh. Lihat. Dia tak lambat hati. Tu lah. Dia Tengok. sedih. Nak apa dah buat dia. Dia nak balik pula. Cepat-cepat. Loh. Sekarang dah pukul 3 petang. Yang lu. Ada. Kat mana? Mak jaga paku ujung tau. Boleh lagi. Oh, ujung. Hai, terbalik. Itu heran. Yang ni Allah, sakit kaki aku. Wah, sakit. Tak ada ah. Tekan. Dah mak lagi kami buka pada tu. Salah lah tu.
Okey, cun. Pagak. Macam tu. Pagak mok. Agak ni tu ya. Nak buat tu. Ni ambil yang macam ni kok. Ha? Senang tu kat depan tu. 300. Kalau beli yang besar dah. Mau. Best. Ha? Best. Okey. Nak besar boleh potong pokok. Oh. Sekejap, dah faham. Tengok. Pak. Tengok macam bunyi. Nampak sini. Jam pun dah sampai 4 suku. Ini rasa memang letih gila. Ni nak sambung balik. Okey, jom. Kita sambung balik kerja. Kerja. Lama-lama boleh kurus. Banyak orang ni. Hai. Aduh. Gila. Baju mana? $100 plus. Sekarang pukul 5 suku. Tak penat nak bawa batu. Tengok Abang Cik buat meja. Yang tukang buat meja pula nanti lah. Kursi, bawah meja. Siapa berminat nak membeli, boleh hubungi Azlan Temparan. Murah lah. Cik nak buat apa lagi ni? Tu buat kursi tu ke. Kursi dia. Yang kut ia batu. Oi. Wih. Pedih tangan. Allah Akbar. Mana lagi nak oh? Ni lah. Mana? Ni tak tahu dah berapa round dah, banyak round dah ni. Pukul 6 dah. Oh, letih lah. Baca bak meja dengan Osi. Jadi saya seorang je lah yang angkut batu. Ya. Ada cacing.
Datang dah, serabut dah. Hari ni camping kat sini. Ni nak pergi tok kat situ depan sikit buat jalan. Tok kat depan tu buat jalan. Buat jalan sikit je. Nak lebih ni. Sehari baru. Nak laju. Jalan sana nak ke sini. Dia aku buat agak rekod. Saya lihat. Sikit tidak ah. Shit. Kemas tak ada dah kereta. Selalu ada kereta ni, kereta kena lindung ni tak ada kereta. Kena tarik lah.